Bila cerita pasal hijrah ni, saya yakin dan percaya ramai daripada kalangan kita ni, kalulah saya tanya, siapa dekat sini pernah berhijrah? Ramai orang akan kata dia berhijrah. Ramai akak tanya, saya hijrah dah. Hijrah daripada kampung pergi ke bandar. Daripada rumah kayu ke rumah batu. Daripada rumah kecil ke rumah besar. Ataupun kita tengok, hijrah tu daripada dulu kenal rasa kecil je tu pengamba. Tengok lepas tu pohon besar. Hijrah dah tu. Satu perubahan. Dan ada juga dulu kita tengok rambut hitam lagi, sekarang dah makin kohon putih. Hijrah ke tu? Hijrah juga. Kerana ulama menggariskan hijrah ini kepada dua bahagian. Yang pertama adalah hijrah duniawi, ataupun kita sebut hijrah fizikal, ataupun kita sebut juga hijrah material. Yang kedua, ulama menyebut tentang hijrah maknawi. Jadi dua hijrah ini yang ulama membezakan supaya kita nampak dengan jelas. Sebab kalau tidak, orang akan faham, oh, kalau sebut hijrah maksudnya perpindahan tempat. Itu maksud dia lah, perpindahan tempat daripada Mekah ke Madinah. Kerana dia mengambil daripada ayat yang jelas dari peristiwa ataupun sirah Nabi SAW, daripada Mekah ke Madinah. Agak pakak pergi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bila pergi ayat tu hak tu hak jadi tak nampak apa hijrah yang sebenar dituntut oleh Islam. Bila kita lihat masuk saja waktu hijrah, banyak masjid akan mulakan dengan bercerita pasal hijrah. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah dengar banyak kali dah cerita pasal hijrah ni. Kalau kita ni hidup 30 tahun dah dengar. Kalau 40 tahun dah dengar. Kalau 60 tahun dah dengar pasal cerita hijrah ni. Jadi hari ni kita nak ambil satu pendekatan yang berbeza. Kita nak melihat kepada diri kita, adakah hijrah yang kita lakukan sebelum ini sudah capai, ataupun hijrah tersebut hanyalah yang kita faham perpindahan daripada satu tempat ke tempat yang lain sahaja. Ya, kita ambil satu pendekatan yang berbeza begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Rasulullah SAW meletakkan satu garisan untuk kita faham bahawa hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW daripada Mekah pergi ke Madinah tu dah tak ada dah, tuan-tuan dan puan-puan. Dah tidak berlaku dah. Kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada dah hijrah daripada Mekah ke Madinah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada dah. Jadi kalau masih lagi ada daripada kalangan kita yang berpergi, hijrah tu maksudnya pindah tempat. Dulu kita duduk kampung ni, lepas tu pergi pindah kampung Gondel, atau pergi pindah Alah Kolana. Nak bunyi sedap sikit sebut KL. Pindah mana KL? Kolana. Nak pergi nampak ganah dah. Tapi perpindahan itu adalah perpindahan fizikal. Yang pertama kita tengok tempat. Dan ada juga perpindahan daripada jawatan. Daripada jawatan kecil ke jawatan besar. Hijrah juga. Tapi itu adalah hijrah dari sudut fizikal. Ada juga hijrah dari bentuk, dulu dia pakai kereta lain, lah ni kereta pohon besar. Dulu kancil, lah ni naik Avanza. Hak ganah sikit kat naik Expander. Jangan silap dengar tu. Maksudnya ada perubahan. Tapi perubahan itu bukanlah perubahan yang dituntut di dalam Islam. Perubahan yang dituntut di dalam Islam adalah perubahan yang kedua tadi, yang dipanggil perubahan hijrah dari sudut maknawi. Jadi bila kita sebut tentang maknawi, hijrah itu kita lihat bukan benda kecil lah, benda besar yang tak semua orang sanggup buat. Ramai daripada kalangan umat Islam
bila mereka tidak melakukan hijrah secara maknawi, yang akan terjadi pada mereka, pertama, ketinggalan. Yang kedua, dia tak faham apa situasi yang berlaku. Yang ketiga, dia akan kena pulau oleh orang dekat sekeliling. Sebab nak tak nak, kalau kita tak hijrah juga, masa akan tetap berjalan. Kita tak hijrah, dunia yang akan memaksa kita untuk melakukan perubahan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hijrah ini memerlukan kepada komitmen iman. Sebab tu awal-awal tadi kita bagi tahu, orang yang beriman bila sebut tentang hijrah, mereka akan melihat benda ni besar. Nak tahu besar atau tak besar, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak berlaku hijrah masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin Islam tak sampai kepada kita. Tak berlaku hijrah, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin Islam tak sampai kepada kita. Kerana di Mekah pada waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja diejek, bukan saja dihina, bahkan nak diugut bunuh. Nabi ni dia pernah terfikir untuk berhijrah ke satu tempat yang dinamakan Taif. Taif ni kalau dekat Malaysia kita nampak KL. KL boleh ni. Taif ni satu bandar yang sangat maju pada waktu itu. Nabi nak pergi dekat Taif, nak hijrah dekat situ. Tapi apa yang dia dapat? Yang baginda dapat adalah lemparan batu dan kayu sehingga berdarah. Malaikat menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena lagu tu. Tapi waktu kita letak tepi, yang kita nak tengok adalah apakah hikmah di sebalik itu. Hikmahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah pergi ke Madinah. Yakni waktu itu namanya Yasrib. Pergi ke Yasrib, bukan Taif. Jadi hikmahnya di situ. Dan pada waktu itu, di Taif pun Nabi kena, di Mekah pun Nabi kena. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda berhijrah pergi ke Yasrib. Dan pada waktu tengah panah yang sangat terik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pergi jumpa dengan sahabat dia, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ajak nak pergi berhijrah. Nak pergi. Sebab apa? Sebab dalam ramai-ramai sahabat tu Nabi tengok, Nabi panggil, Nabi suruh, Nabi ajak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nak pergi Abu Bakar. Sebab apa? Nabi sendiri pergi panggil ke rumah dia. Orang Arab ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tempat-tempat panah, waktu panah, musim panah, dia tak terbit, dia tidur. Panah dia bukan panah kita, panah dia. Jadi orang Arab ni kalau musim panah, dia akan berada di rumah masing-masing. Yang dia berehat, tidur, buatlah apa-apa pun. Ada bekalan-bekalan pun dia dah siap dah. Tapi waktu itu sungguhnya tak sungguh Nabi ni dia pergi jumpa dengan Abu Bakar juga. Untuk apa? Untuk ajak buat satu perancangan untuk hijrah ke Yasrib. Dah dapat dah ni. Dah dapat dah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dijadikan cerita. Nak dijadikan cerita. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berhijrah, pelbagai peristiwa yang berlaku sehingga waktu itu umat Islam ini berada dalam keadaan tenang. Sekatan ekonomi ada. Kalau kita kat super Selat Hormuz, ya sekat minyak, sekat gas, tak boleh buat gapo, naik harga. Tapi waktu zaman Nabi, sekatan ekonomi yang berlaku adalah penduduk Mekah pada ketika tak sejual palau, tak senego. Nampak je umat Islam dia buat tak cara, tak sejual. Sedih lah. Makin tenang, makin kritikal.
kerana wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berhijrah bersama dengan sahabat dia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah pergi ke Madinah, pergi ke Yasrib, bukan Taif. Allah tak bagi pergi ke Taif. Sedangkan Yasrib waktu tu tuan-tuan dan puan-puan, Yasrib ni kampung pun biasa. Tak besar, tak maju. Kalau kita tengok agak suka Gua Musa dulu lah. Gua Musa ni canggih lah. Baru ni yang besar-besar lah. Kalau kita tengok pun rasa sedap duduk lah. Tapi kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai satu contoh sebuah negara yang membangun. Kalau kita tengok sekarang Malaysia apa tiru? Duk buat Malaysia Madani tak? Malaysia apa tiru? Nak tiru supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat apa adanya. Itu cerita pasal hijrah. Kita tak masuk lagi hijrah maknawi, kita nak masuk hijrah maknawi dulu. Kita pasal hijrah ni dengar semua dah. Cuma nak ayat wi-nya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian. Peristiwa hijrah kalau nampak kecil, maksudnya iman kita kecil. Sebab hijrah memerlukan kepada komitmen iman. Kita nampak kecil, maksudnya iman kita setengah kecil. Orang yang ada iman besar ni tuan-tuan dan puan, dia akan kategorikan diri dia di dalam Al-Quran. Bila sebut saja ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hati dia akan gemetar. Kerana apa? Kerana dia termasuk dalam apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Kalau orang iman ni kecil dah, sebut ya ayyuhallazina amanu tak seluruh. Suruh semaya tak seluruh. Suruh hubungkan silaturahim tak seluruh. Suruh mari masjid tak seluruh. Dia tak seluruh. Sebab tidak kategorikan dirinya di dalam orang-orang yang beriman sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hijrah maknawi ni adalah hijrah yang sangat besar. Apabila ada hadis Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, ada ayat pula walakin jihadun wa niyyatun. Tak ada dah hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, tapi ada hijrah yang masih ada dan masih kekal, iaitu jihadun wa niyyatun. Jihadun ni apa? Bukan jihad kita nak pergi fisabilillah lagi perang tu dia. Bukan waktu kita lagi. Jihad di sini adalah usaha untuk ada perubahan di dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan, kalau kita nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kita istighfar. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ampunan Allah sangat besar. Tak kira mu ada dosa ke, tak ada dosa ke, Allah ampun. Tapi bila kita nak berdoa pada Allah, nak minta sesuatu hajat, bersyarat. Tak mudah. Kita tanya, ya Allah, bapalah tak makbul lagi doa aku. Bertahun-tahun minta dah. Sebab nak minta ada syarat. Syarat dia apa? Dua. Yang pertama jihad, yakni usaha. Minta saja tak ada usaha, Allah tak bagi. Kita nak jadi orang yang lebih baik tapi tak ada usaha, Allah tak bagi. Dia ada syarat. Nak minta apa tak ada syarat. Oh, kita usaha dah tapi tak jadi. Moga tak ada sah lagi. Apa benda? Niat tu. Niat tak ada. Usaha ada, niat tak ada, tak jadi juga. Niat ni dia mari dekat mana tuan-tuan dan puan? Dia mari dekat iman tadi. Dia mari dekat iman.
Bila iman kita tak kuat nak jadi orang yang lebih baik, nak ada hijrah maknawi ni, niat tu hanya sekadar kata-kata kosong, omong kosong saja, tak jadi. Dua syarat ni, bila kita nak minta dengan Allah, ya Allah, murahkanlah rezeki, permudahkanlah segala urusan, ringankanlah bebanan hutang. Benda ni tak jadi kalau tak ada dua hijrah ni. Yakni yang pertama jihadun wa niyatun. Jihad dengan niat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila kita sebut tentang jihad, apa benda yang kita boleh buat untuk melakukan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini? Dalam ayat yang saya telah bacakan tadi, tuan-tuan dan puan, allazina amanu wa hajaru, orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah dari sudut apa? Dua perkara juga. Bi amwalihim wa anfusihim. Serah berat. Dengan harta mereka dan jiwa mereka. Dulu pakai kancil, bubur sia dalam tabung, naik sikit, naik saga, sia juga. Naik atas lagi pakai Avanza, sia juga. Naik atas lagi pakai Velfire, sia juga. Hijrah fizikal dah jadi daripada kacil naik sampai Velfire tu. Hijrah maknawi ni tak jadi ni. Yang dituntut di dalam jihad fisabilillah, yang sepatutnya bila hijrah kita dari sudut fizikal bertambah baik, sepatutnya makin besar. Oh, tak berubah. Itu kata nengung kat dalam kita rasa berat juga. Bi amwalihim. Dan yang kedua, jihad apa yang boleh kita lakukan untuk hijrah adalah wa anfusihim, dan jiwa mereka, yakni jiwa kita. Apa yang boleh dibuat dengan jiwa kita ni, tuan-tuan? Macam sekarang lah tuan-tuan hijrah. Daripada masa yang kita boleh duduk tengok berita dalam TV, layar TikTok, minum kopi, buat kedai, tuan-tuan siapa kat masjid? Dari sudut masa, jiwa lah tu. Daripada semaya sore, ngaji sore, hari ni start daripada awal, boleh betul solat, ada kelas Quran pula, malam ni pula ada ceramah hijrah pula. Inilah wa anfusihim. Serah. Kalau tak serah, komitmen iman kita di mana? Itulah yang merisaukan kita, tuan-tuan dan puan. Bertahun-tahun kita berada dalam bulan hijrah, bertahun-tahun kita melepasi tahun-tahun hijrah, tapi hijrah kita selesai ataupun tidak. Jadi dua perkara ini Allah menjanjikan sesuatu yang sangat besar. Apa benda, tuan-tuan dan puan? Iaitu a'zamu darajatan 'indallah. Allah memuliakan, Allah besarkan darajatan 'indallah, darjat kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak kau darjat di sisi Allah? Tak nampak. Bapa tak nampak? Sebab maknawi tadi kita nak bagi kena dengan kita dulu baru nampak. Dia super dengan kasih saya lah. Ada anak ni, dia tengok kita mak pak tak saya dia tak nampak. Nak nampak lagu mana? Kena bagi rasa. Nak rasa lagu mana? Kena buat dua perkara tadi. Pertama jihad, yang kedua niat tu kena ada. Tak? Tuan-tuan dan puan,
Bila kita ditingkatkan, dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah janjikan satu perkara pula, wa ulaika humul faizun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Kita sebut untung ni, tak ada lah benda kita tak saya tolak. Orang nego nak untung, orang nane baru ya sekarang nak untung. Padahal dia murah dah ni. Nak untung, nak gapo-gapo pun nak untung. Jadi bila kita nak untung, itulah yang dituntut di dalam agama. Hijrah yang perlu kita lakukan adalah hijrah maknawi. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam bila kita sebut tentang hijrah maknawi, maka ada 5 perkara hijrah yang perlu kita menilai kembali. Yang pertama adalah hijrah iman. Bila sebut iman ni tak kira lah siapa-siapa pun. Anak Tok Guru ke, anak Perdana Menteri ke, anak siapa-siapa ke, selagi mana iman tu bergantung kepada diri sendiri, tidak boleh diwarisi, maka kita lah yang perlu melakukan jihad itu. Iman ni benda besar. Orang yang tak berasa pasal iman ni, dia keluh kesah, dia sedih, dia tak tenang dengan hidup dia, sebab dia tak rasa iman. Nak rasa iman, ada hadis yang menyebut kata halawatul iman, yakni maksudnya kemanisan iman. Orang yang rasa kemanisan iman ni, Masya Allah, subhanallah, duduk kat masjid pun berasa macam disayangi, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hijrah iman. Ya? Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua adalah hijrah ibadah. Bila sebut tentang ibadah, ramai daripada kalangan kita melihat benda tu sele-bele. Tak? Buat gitu-gitu je. Kalau semaya sekadar mari akad takbir, ikut tok imam. Tak ada penambahbaikan di dalam ibadah. Ini pun satu benda yang besar. Bila kita buat ibadah dengan baik, jiwa jadi tenang, iman makin bertambah. Start daripada kita jaga ibadah, insya-Allah segala urusan lain dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hijrah yang kedua, yakni berada dalam hijrah secara maknawi. Hijrah yang ketiga adalah hijrah harta. Tadilah kita kata tu letak sia dah, letak banyak sikit. Tak apa masjid nak buat program. Kita infak, ramai boleh makan. Kita infak kau ramai mari kat masjid. Kita infak banyak-banyak, meriah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Atas rahmat siapa? Atas rahmat Allah. Kerana apa? Kerana ada hamba-Nya yang infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk balik dalam ayat tadi kita. Ya. Hijrah yang keempat adalah hijrah akhlak. Bila sebut akhlak, dia berkait dengan niat tadi. Niat tu mana? Dalam hati. Kait ke? Kait. Nabi kata, sesungguhnya dalam manusia ada segumpal darah. Segumpal darah. Jika baik segumpal darah ni, maka dia baik berlaku. Kesihatan dia baik, akhlak dia baik. Orang kata ada lak, ada untung, segala keperluan dia dipermudahkan. Ni segumpal darah ni. Tapi jika rosak segumpal darah ni, maka rosak berlaku segala urusan. Bila tengok bapa susah urusan ni, kena balik pada segumpal darah tadi. Apa benda tuan-tuan puan? Hati. Sebab tu hijrah akhlak adalah hijrah tentang hati. Ya. Dan seterusnya yang terakhir, iaitu hijrah silaturahim. Hijrah silaturahim adalah hijrah yang tak mudah tak mudah juga. Tadi kita sebut bi amwalihim tu berat juga. Tapi hijrah silaturahim lebih berat daripada bi amwalihim. Berat lagu mana? Contohlah.
Jireh sama jireh balah. Balah tu gak. Nyo tengok kelenda kau bertambah tahun. Nyo pergi rambut berasa kau putih. Rambut putih pakai kulit kau putih lah. Pergi lingo kau berasa layu. Berasa nak sapa masa. Dua-dua berasa lah gitu ya. Tak, kapal A, kapal B berasa lah gitu. Lepas tu duk badi tunggu. Bila je aku minta maaf. Hak sebelah ni dah nunggu juga bila nak mari minta maaf. Dia tunggu, dua-dua tak ada. Bila pula baik. Tengok tanah sekali. Kubur rapat-rapat. Tak, berasa nak balah, nak minta maaf, tak tahu bila tiba-tiba kubur rapat-rapat. Oh, berceria tak pakai kubur. Tak. Jadi kalau rasa macam tak si kubur rapat-rapat, minta maaf cepat. Tak, boleh jauh-jauh sikit. Sebab silaturahim ni, Allah janjikan macam-macam. Allah janjikan apa benda? Yang pertama sekali panjang umur. Yang kedua dimurahkan rezeki. Yang ketiga dipermudahkan segala urusan. Ini janji Allah kepada mereka yang menghubungkan silaturahim. Kenapa banyak janji Allah diberikan kepada mereka yang menghubungkan silaturahim? Sebab tadi dia lebih berat daripada bi amwalihim. Hak tu tunggu dia minta maaf, hak ni tunggu minta maaf, ngalah-ngalah meninggal dua-dua. Dia berat. Bila benda berat, Allah akan bagi lebih janji-janji dia. Bagi mereka yang beriman, maka mereka akan sambut. Bagi mereka yang tidak merasakan iman, maka mereka akan melihat, jumpa dalam neraka pun neraka lah. Kena tutup kat padang mahsyar. Banyak ayat gitu jumpa orang. Sebab apa? Sebab dia rasa macam benda teringin. Kita tahu dia duduk padang mahsyar nanti kan, ya Allah, kena beraturnya. Duduk tengah matahari, bawah matahari, tunggu fasanya, Masya Allah. Jadi 5 perkara dalam hijrah, memanai hijrah maknawi. Yang pertama adalah hijrah iman. Tingkatkan iman kita mulai hari ini, supaya kita dapat rasa hijrah itu. Bila mari pula tahun depan, hijrah yang lain, kita ada kemajuan dalam bentuk hijrah maknawi kita. Yang kedua adalah hijrah ibadah. Tambah khusyuk dalam solat. Solat ni memang berat. Allah dah bagi tahu di dalam Al-Quran. Tapi nak tak nak, berat tak berat, buatlah kita sebagai hamba. Dalam syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat dah segala ibadah. Tak ada dah sembahyang, tak ada dah zikir, tak ada dah mengaji Quran ke apa dah. Dalam syurga tak ada dah ibadat-ibadat ni. Waktu tu kalau orang beriman, dia berasa rindu nak masuk dalam dunia balik, nak sedekah, nak semayang. Sebab apa? Sebab bila dia dah masuk syurga, dia dah tak rasa dah benda tu. Hak kita dalam syurga adalah makan, dak menikah, kahwin, ada macam-macam lah. Ada. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga adalah hijrah harta. Hijrah harta memang berat. Tapi bila kita infak, ni mana tuan-tuan orang infak ataupun sponsor, kita kaca surau ini dah. Ada orang makan hasil daripada infak kita, tuan-tuan. Kita rasa tenang, suka tengok. Apatah lagi hak makan tu orang-orang hak lapar. Apatah lagi hak makan tu orang-orang miskin. Apatah lagi hak makan tu adalah anak-anak yatim, tuan-tuan. Tengok dia makan tu bersungguh. Hasil daripada yang kita infak. Suka. Walaupun sia, 2 ya, suka tuan. Sebagaimana kita duduk kat rumah, kita beli barang-barang dapur, bini kita masak. Kita tengok anak kita makan. Oh, seleranya alung makan. Oh, seleranya kakak makan. Kita pun tengok pasangan kita makan. Sedap kau yang sedap. Hak tu pun kita rasa suka, rasa bangga dah. Apatah lagi mereka yang sangat-sangat memerlukan kepada infak kita. Yang keempat adalah hijrah akhlak, yakni berkaitan dengan hati, tuan-tuan dan puan. Dan yang kelima adalah hijrah silaturahim.
yang telah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan janji-janjinya yang sangat banyak kepada mereka yang ada silaturahim. Kalau lah ni kat kita sebut networking kan. Bahasa kita kat kena ada networking. Kalau bahasa orang lama kena ada kabel. Tu silaturahim tu. Tapi kalau guna cara salah lah. Kalau guna cara betul lah. Nampak supaya benda tu biasa, tapi kita akan memerlukan pada saatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut pasal hijrah, itulah dia di mana ulama menggariskan dua hijrah. Yang pertama hijrah fizikal, yang kedua adalah hijrah maknawi. Dalam hijrah maknawi nak sempurnakan ada 5 perkara tadi. Yang pertama hijrah iman, yang kedua hijrah ibadah, yang ketiga hijrah harta, yang keempat hijrah akhlak, yakni terkait dengan hati, dan yang kelima adalah hijrah silaturahim. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga sesi kita pada malam ni lah, ceramah ni sebenarnya untuk kita peringat balik dah. Tuan-tuan dan puan-puan tahu belakang dah berkaitan dengan hijrah. Cuma kita masuk pada waktu malam ini, kita nak ambil apa yang kita boleh teringat sebelum-sebelum ni, kita bagi ingat balik. Biar kita keluar saja daripada masjid selepas ini, kita ada azam di dalam hati nak jadi insan yang lebih baik daripada semalam. Kalau orang tak suka tu benda biasa, tuan-tuan puan. Bila kita ada satu perubahan, satu kemajuan tu benda biasa. Nabi SAW bila dia mari saja pergi sapa ke Madinah, orang yang menanti-nantikan Nabi ni, berqasidah, bersyair, tala'al badru alaina, suka. Disebutkan di dalam sirah, ketika Nabi SAW sapa kepada di Yasrib waktu itu, tuan-tuan puan, itulah hari yang paling diraikan lebih daripada biasa. Tak penuh rasa meriah itu, tak pernah rasa. Tapi ada orang yang tak suka, ada. Siapa dia? Yahudi. Dia tak suka. Mari Nabi tu geger sesat Yahudi. Siapa dia buat satu rancangan nak nyelit di antara ramai kaum muslimin waktu tu, nak sambut Nabi ni. Yahudi masuk tengok, pergi dekat dengan Nabi. Dia nak tengok betul ke ni Nabi ni, ke saja-saja, ke orang lain. Siapa pergi masuk orang Yahudi ni, dia tengok muka Nabi, dia tengok mata Nabi ni, seru pakai dalam hati, tuan-tuan dan puan. Lalu dia pergi buat report. Dia royak lagu mana? Dia royak araftu annahu biwajhil kazzab. Aku tahu annahu biwajhil kazzab. Muka ni bukan muka kazzab, bukan muka pendusta, bukan muka nipu ni. Aku tengok tu jatuh masuk dalam hati. Tu dia orang Yahudi waktu tu, yang padahal dia tengah merancang untuk jatuhkan Nabi SAW, tapi tidak berlaku begitu. Kerana apa? Kerana adanya pada pandangan Nabi rahmatan lil alamin, yang kita sebut rahmat untuk sekalian alam. Itulah tuan-tuan dan puan apa yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Moga-moga kita dapat jadikan hijrah yang ada pada fasa-fasa akhir ini adalah satu hari di mana hari bermulanya titik kita untuk jadi lebih baik daripada sebelum ini. Tuan-tuan dan puan, apa yang baik itu jadikanlah sebagai teladan, jadikanlah sebagai buah untuk buat balik. Apa yang tak baik itu semua kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat sempurnakan diri kita, insya-Allah. Aktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, rasa syukur kami panjatkan
atas nikmat-Mu, atas ruang-Mu, atas kesedaran untuk kami sampai kepada hijrah yang terbaru. Ya Allah, jangan jadikan hijrah ini berlalu sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Jadikan ini permulaan yang akan menjadikan kami orang yang terbaik di kalangan orang-orang yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu kami, ampunilah dosa ayah kami, ampunilah dosa pasangan kami, ampunilah dosa anak cucu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang-orang yang kami sayang ini, jika mereka dalam keadaan sakit, Kau sembuhkanlah ya Allah. Jika mereka dalam keadaan sukar, Kau permudahkanlah ya Allah. Jika mereka dalam keadaan sukar, Kau permudahkanlah ya Allah. Jika mereka dalam keadaan sukar, Kau permudahkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat berharap kepadamu ya Allah. Di malam yang penuh cemerlang ini, izinkan kami mendapat pimpinan-Mu, izinkan kami mendapat rahmat-Mu, izinkan kami mendapat keberkatan daripada peristiwa hijrah ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم.